Yang, kipas abang yang kecil tu mana yang? Ada dalam beg tu. Kau cari betul-betul. Ada ni. Tu dia lah, kecil sangat. Betul weh, memang kecil gila. Aku tak pernah jumpa lagi lah kipas besar ni. Ibu-ibu, kakak-kakak memang tak ada alasan lah kata malah nak buat kipas sebab takut berat handbag. Okey, ni kipas portable mini daripada Oku. Berat dia dalam 100 gram macam tu je. Tapi orang kata kecil-kecil cili padi kan. Biasa kipas tangan macam ni 100 speed je kan. Tapi kipas Oku ni lajak sampai 199 tau. Okey, aku try dia punya speed Yang ni yang paling pelan. Dan ni yang paling kuat, 199 speed. Bagi aku kipas kecil compact tapi boleh deliver angin macam ni, kira power lah. Capacity bateri dia 3600 mAh. Untuk sekali cas penuh aku boleh on 3 ke 15 jam direct lah, bergantung kepada penggunaan speed tu. Dan aku pun ingat nak tambah lagi 2 sebab anak aku kalau pegang kipas ni memang tak bagi siapa dah. Macam ni pun kita bagi kipas portable kan, dengan harga dia yang bawah RM50 memang berbaloi. Okey, dan dia ada beberapa pilihan warna lagi yang cantik-cantik, tapi kena cepat, takut stok dia habis. Link untuk belian sediakan kat situ.